فكانت هباء منبثا صدق الله العظيم. Allahu Akbar. Surah yang suka amalan Datuk Sri Vida, surah pembuka rezeki, surah Allah mohon Allah untuk memberikan rezeki yang berlipat kali ganda. Dan amalan saya juga mudah-mudahan sebenarnya rezeki ni bukan sekadar duit sahaja. Kadang-kadang rezeki ni adalah kegembiraan, kebahagiaan, ketenangan. Itu semua adalah sumber-sumber rezeki daripada Allah Ta'ala. Ya, sebab itu pentingnya kita membaca Al-Quran dan jadikan Al-Quran sebagai amalan. Kerana apa? Orang yang baca Al-Quran, orang yang mahir membaca Al-Quran adalah dia akan bersama-sama dengan para malaikah waktu di akhirat kelak. Ya. Dan Al-Quran ini adalah merupakan syafaat yang tertinggi di akhirat kelak. Dan orang yang membaca Al-Quran yang pertamanya, selain daripada la aqul alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lam mim harfun wa mim harfun, Al-Quran ini tidak berkata 10 ganjaran pahala sahaja, tetapi Al-Quran ini mendapat Allah kata apa, tidak dikatakan alif lam mim itu tu 10 ganjaran pahala, tetapi alif 10 ganjaran pahala, lam 10 ganjaran pahala dan mim 10 ganjaran pahala. Maknanya di sini Allah Ta'ala memberitahu kepada kita bahawa ganjaran pahala yang sangat berlipat kali ganda kepada orang-orang yang membasahkan lidah dia dengan kalam-kalam Allah. Subhanallah. Yang kedua, orang yang baca Al-Quran akan diberi ketenangan jiwa, hati yang tenang. Orang sekeliling suka nak tengok dia, orang sekeliling suka nak berkawan dengan dia. Ini kategori orang-orang yang suka menjadikan Al-Quran sebagai sahabat. Tidak dia sentiasa baca Quran untuk menunjuk-nunjuk, tak. Dia baca Al-Quran untuk mendapat keredaan Allah, dan dia tahu Al-Quran dia syafaat tinggi, maka dia jadikan Al-Quran itu sebagai sahabat dia. Sempat-sempat dia hafal Quran. Okey, itu yang kedua. Yang ketiga, orang yang baca Al-Quran ini waktu di alam kubur kelak, dia Al-Quran ini akan datang, Al-Quran akan menjadi peguam bela. Subhanallah. Kalau dekat dunia ni kan, dengan wang ringgit kita bolehlah beli, kita boleh dapat peguam-peguam. Tapi dekat alam kubur kelak, duit dah tak berguna lagi buat kita, maka Al-Quran akan datang sebagai peguam bela kita. Nampak tak betapa pentingnya kita dengan Al-Quran. Yang keempat, Al-Quran ini, orang baca Al-Quran ini merupakan VVIP Allah. Kita ada tak master? Ada. Kita ada PhD? Ada. Kita ada degree? Ada. Kita berpangkat-pangkat besar? Ada. Tetapi orang yang lidah dia sentiasa basah dengan Al-Quran, Nabi kata dia merupakan VVIP Allah. Maknanya dekat sini ada apa pun kita tak boleh kata kita fakir. Walaupun kita tidak ada satu sen pun, tetapi kita hanya ada Al-Quran, maka orang itulah adalah orang yang kaya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Nampak tidak? Dan yang kelima, yang terakhir sekali, orang yang baca Al-Quran ini, Al-Quran akan datang di hari kiamat kepada pembaca yang tidak pernah melupakan. Maka inilah pahala-pahala yang kita nak buat, ganjaran-ganjaran pahala yang berlipat kali ganda ini kita nak kejar hari ini. Maka kita lahir, kita hasilkan Quran di kalbu. Betapa besar pengorbanan Datuk Sri Vida. Saya pujilah. Kalau saya pun tak mungkin saya mampu untuk melahirkan Quran di kalbu yang komplit set ini, yang memerlukan modal yang sangat besar. Tetapi yang saya mampu buat adalah saya juga mengeluarkan suara, saya menghabiskan masa di dalam studio untuk merekod, untuk rakam juzuk yang ke-30 dan surah Amma Yatasaalun sampai dah surah Qul A'udzu Birabbin Nas dengan 7 taranum yang berbeza. Setiap ayat tu saya rekod 7 taranum. Bayangkanlah daripada Amma Yatasaalun dengan 40 ayat, ada yang 30 ayat. Tetapi pengorbanan itu, saya kata kalau saya dah tak ada pun, suara kita dengan Quran itu masih akan kekal. Macam juga Datuk Sri, kita pun tahu kita ni hidup di dunia sementara, betul tidak? Kan? Jadi inilah pengorbanan yang Allah bagikan kita, kelebihan-kelebihan. Ada orang kelebihan dekat sini, maka digunakan dengan jalan yang betul, maka Allah Ta'ala akan memberi rahmat dan buka pintu rezeki kepada kita semua. Nak seribu daya, tak nak seribu daya. Sebab kalau Al-Quran di kalbu ni 1,500 sangat-sangat murah sebenarnya. Kalau awak masuk kelas 2,500 pun ada kelas. Tapi
Anak-anak ada ibu-ibu nak cari, ada ibu-ibu nak hantar anak mengaji dengan saya, mengaji taranum. Tapi saya minta maaf banyak, bukan saya tak nak mengajar. Saya tak mampu nak pergi jauh-jauh dan nak mengajar one-to-one. Apa yang saya buat adalah saya tinggalkan, saya rekodkan 30 juzuk yang ke-30 dengan rakaman juzuk yang ke-30 itu dengan taranum, 7 taranum yang lengkap yang saya rakamkan di sini. Saya harap ia akan menjadi sumber inspirasi dan juga menjadi panduan kepada anda asas baik. Lepas dah pandai nanti, saya yakin kalau anda dengar hari-hari, dengar pakai earphone, dengar selalu, sebab ini adalah first time dekat Malaysia saya record dengan Quran di Qalbu ni. Saya rakam sendiri sebab saya pun rasa ini adalah satu kesempatan yang diberikan kepada saya untuk rakam, walaupun banyak sangat dugaan suara tak ada lah, suara serak lah, tapi Allah bagi kekuatan saya rakam juga. Sebab saya tahu suara saya umur 20 takkan sampai lagi dah, takkan ada lagi dah. Suara saya hari ni pun takkan ada lagi dah bila kita dah meningkat dewasa kelak. Jadi sementara ada tenaga, ada kemampuan, saya hasilkan suara saya rakamkan suara saya. Tetapi juga dengan Datuk Sri Vida ada kemampuan menerbitkan Quran di Qalbu ni. Saya sangat-sangat respect. Walaupun banyak lagi benda yang boleh buat, boleh beli handbag, boleh beli macam-macam, boleh beli 1 biji, 3 biji kereta Lamborghini, okey, untuk Quran di Qalbu saja. Tetapi Datuk Sri Vida telah memberikan kapasiti dan telah membelanjakan sejumlah wang yang sangat besar, mencecah jutaan, lebih daripada 2-3 juta ringgit, 3 juta ringgit kesemuanya untuk melahirkan semata-mata Quran di Qalbu ni, Masya Allah. Jadi kepada anda, rugi kalau tak rebut peluang, sebab Datuk Sri nak sangat lahirkan banyak generasi Al-Quran yang boleh baca Al-Quran dengan bertaranum, dengan menjadikan Al-Quran sebagai sahabat. So you are the pen ni boleh cucuk, boleh tekan dekat pen buku 1, buku 2, buku 3. Kalau rasa berat, takkanlah kita nak usung 3 buku ni kan. So usung dalam 1 buku. Contohnya kalau kita nak bertaranum, kita nak masa dalam taranum paling tidak 7 jam 1 hari. Okey, 7 jam 1 hari senang je. You tekan, dengar saja. Mula kita belajar dengan mendengar, kemudian kita baca dan kita hafal. Itulah teknik saya buat. Okey, so ada boleh beli pen extra kalau macam ada mak ke nak mengaji doa harian, doa umrah, salawat, bazanji, boleh beli pen extra. Ada kalau anak-anak nak mengaji tafsir Quran, boleh beli pen yang lain, dan juga ada yang nak mengaji untuk Iqra pun boleh. Jadi boleh anak-anak jadikan dia sebagai alat bantuan mengajarlah. So specialnya buku ni kita kualiti yang sangat baik, high quality, susah nak rosak. Pen ni pun seminggu boleh tahan bateri. Kalau charge hari ni seminggu boleh tahan lama. Ada yang jenis, ada satu tu kadang-kadang kita dah guna banyak kali pun tak ada, dia guna satu kali tak sampai, tak banyak kali guna tapi bateri dah habis. Yang tu susah kita nak charge banyak kali. Okey, tapi yang ni saya pasti insya-Allah dalam guna banyak kali pun dia masih bertahan lama bateri dia. Dan juga saya war-warkan kepada anda yang nak beli ni. Mana tadi nombor telefon? Tadi dah bagi dah. Okay, kepada anda nak dapatkan Quran di Qalbu ni, senang saja, terus call. Hanya di hujung jari 0183893227 untuk di Malaysia, Sabah Sarawak pun sama, ataupun kepada anak-anak murid saya di Singapura ramai yang dah tanya-tanya tu, boleh terus call 87784206. InsyaAllah. Saya ulang balik, 0183893227 untuk di Malaysia. Untuk di luar negara iaitu di Singapura, boleh dapatkan di 87784206. Nombor ni saya ulang balik, di Singapura 87784206. Di Malaysia, KL, especially you all, jadikan Al-Quran ini sebagai hiburan. Kita sekarang nak ubah cara hidup. Kita nak ubah cara hidup kita semua. Kita jadikan Al-Quran sebagai hiburan. So kat mana-mana pun kita ada earphone, boleh dengar Quran setiap hari. Boleh dapatkan Quran di Qalbu di 0183893227. Saya akan make sure, saya pasti you all yang dah dapat Quran di Qalbu ni memang tak akan menyesal. Complete set 1,500 sahaja dan memang sangat-sangat berpuas hati. Saya pun dah dapatkan untuk mak saya, dan kepada semua anak-anak murid saya pun mereka pun dah mendapatkan. Ada yang order, ada yang rasa kurang kemampuan, mereka nak kumpul duit lagi pun boleh. Masih ada lagi stok, 5,000 stok sahaja, masih berbaki lagi. Jadi jangan lepaskan peluang untuk dapatkan Quran ni first
in Malaysia yang saya rekodkan sendirilah untuk juzuk yang ke-30, dan juga ada Iqra', ada juga dengan menggunakan suara dan khidmat saya dalam merealisasikan impian kita semua, bukan sahaja Datuk Seri saja, impian saya juga kepada anda, jadikan Al-Quran sentiasa kekal di hati. Akhiri dengan satu ayat sikit Ustazah. Saya akhiri dengan surah Ikhlas. Semoga dapat jadikan panduan dan terkesan di hati anda semua bila mendengar taranum Ikhlas yang saya sampaikan ini. Allah